Pelajar institusi pengajian tinggi perlu segera menyesuaikan diri dengan perubahan agar tidak ketinggalan arus pembangunan global yang pantas demi memastikan kemajuan holistik untuk diri sendiri dan juga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, aspek kualiti adalah amat penting ketika dunia bergerak ke arah pendigitalan, pelaksanaan kepintaran buatan AI dan peralihan tenaga yang kesemuanya sedang dibincangkan secara meluas dalam era ini. Beliau turut menggesa pelajar supaya tidak melihat pemerolehan ilmu sebagai satu cara untuk mencapai kegemilangan kewangan. Sebaliknya, lebih memberikan tumpuan terhadap usaha untuk menyumbang kepada negara selaras dengan konsep madani. Why do you want to acquire and assimilate knowledge and the sciences? Is to disseminate what is just and what is truth. That is the major challenge. So, notwithstanding the sciences, in the Madani framework, we talk about values, we talk about ethics, we talk about human dignity, we talk about our role to ensure that we have a fair, a just society, and that is the role of the youth. Beliau ditemui pada sesi dialog temu Anwar Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS di Management and Science University MSU pada Isnin. Sementara itu, Anwar turut menegaskan kepentingan AI dengan menyifatkan teknologi berkenaan sebagai keperluan yang semakin mendesak mengambil kira negara yang kekurangan tenaga pakar dalam bidang berkenaan. Jadi saya usulkan saudara menguasai bidang itu sangat diperlukan dan kita kekurangan puluh ribu jurutera dan kepakaran AI. Jadi kalau saudara yang ada kemahiran, potensinya sangat besar. Saya cadangkan supaya tumpu dan insyaAllah ada masa untuk kita serapkan dalam sistem semua dalam negara kita. Tambahnya, Kementerian Pendidikan Tinggi telah diarahkan menyelaras perkara berkenaan sama ada di Universiti Awam UA atau swasta bagi memastikan elemen AI diperkasakan di universiti masing-masing melalui penubuhan fakulti AI dan memasukkan elemen teknologi baharu itu dalam fakulti sedia ada.